Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Ini adalah program Awani Pagi dan saya Azlina Ria Abdullah bersama rakan penyampai. Saya Syarudin Mustafa. Kita berada di Selangor Fruit Valley hari ini untuk membincangkan satu topik penting insya-Allah kepada negara kita juga, dan ini adalah satu usaha ataupun inisiatif yang sangat baik untuk keterjaminan makanan kita. Kita nak buat apa hari ini sebenarnya? Hari ini kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif PKPS, iaitu Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, untuk bercakap dan berbincang mengenai food security, Mila. Okey. Yang saya fikir dalam konteks semasa, isu ini sangat penting dan perlu dibicarakan dalam konteks yang lebih luas bersama dengan figura yang mempunyai integriti atau mempunyai yang sangat signifikan dalam subjek ini. Ya, menarik sekali. Untuk mengetahui siapa tetamu kita, dan kita akan perkenalkan sebentar lagi. Jangan lupa bersama kami sebentar nanti. Baik, ketika ini masih lagi bersama Awani Pagi. Sebagaimana kita katakan tadi, kita ada tetamu yang sangat istimewa kerana kita membincangkan mengenai isu keterjaminan makanan dan ujian getir kepada negara kita juga. Dan kita nak memperkenalkan tetamu kita. Boleh. Ya, dengan besar hati kita ingin mempersilakan Datuk Ahmad Karim Muhammad Razi, CEO PKPS, untuk bersama-sama kita membincangkan isu keterjaminan makanan. Dipersilakan, Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima Selamat kasih. Hari Raya, Datuk. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada pagi ini. Terima kasih kerana menerima saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi jauh, Datuk, barangkali ada baiknya kita membincangkan ataupun memberi peluang kepada Datuk untuk bercerita lanjut mengenai peranan PKPS dalam isu ataupun dalam keterjaminan makanan dalam konteks negara dan juga negeri khususnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kira sebelum ini PKPS ni dikenali sebagai Lembaga Pembangunan Padi Negeri Selangor. Dan pada tahun 1972, selepas kita rebrand, kita dikenali sebagai Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor. Dan selepas itu, kita memulakan mengorak langkah dalam membangunkan tanah-tanah pertanian dalam negeri Selangor sebelum ini, sehinggalah pada suatu masa kita telah mendapat mandat daripada Kerajaan Negeri Selangor, di mana PKPS diminta untuk menjaga dan juga diberi peranan untuk melihat secara mampan pembangunan pertanian negeri Selangor ini. Dan bermula pada itulah kita start terlibat dengan keterjaminan makanan, dengan food security, dengan pada tahun 2020 bermulanya pandemik. Di situlah bermulanya cabaran oleh PKPS. Kemudian kita bersedia untuk dan kita mengetahui apa sebenarnya keperluan yang diperlukan oleh PKPS dan juga negeri Selangor secara khusus dan secara amnya di Malaysia, iaitu kebergantungan kita kepada keterjaminan makanan ini. Dan tidak ada kompromi. Saya ingin katakan kat sini, kita tidak boleh berkompromi berkenaan dengan self-sufficient untuk negeri dan juga untuk negara kita. Dan di situlah di mana peranan PKPS, kita masuk ke dalam itu, kita bersedia untuk bertahan, kita bersedia untuk sebagai satu syarikat ataupun satu agensi yang resilient untuk kerajaan negeri Selangor. Itulah peranan PKPS yang kita sedang lakukan sekarang. Adakah kesemua peranan PKPS ini kembali kepada apa yang hendak memberi kepada, bukan saja kepada negeri Selangor tapi juga kepada Malaysia secara amnya, khususnya dalam keadaan yang penting ketika ini? Actually PKPS ni kerana dia terletak di Selangor, dan kita tahu bahawa di Selangor ni kita ada 8 juta penduduk, iaitu merupakan 1/3 daripada penduduk Malaysia, dan kita dapat melihat Selangor ni sebagai jantung dalam Malaysia ni. So apa saja inisiatif, apa saja program yang akan kita laksanakan di negeri Selangor ni akan menjadi contoh dan ikutan di dalam negara kita ataupun khususnya di Malaysia lah. Dan kita dapat lihat sebelum ni kita telah pernah melaksanakan program subsidi bersasar, iaitu jualan ihsan rakyat pada tahun 2021 dan hingga 2022, dan kita dapat lihat sekarang dia telah menjadi ikutan. Kita jenamakannya semula sebagai Jualan Rahmah, atau di Selangor kita ada Jualan Ihsan Rahmah. Dan PKPS ataupun Selangor ini akan terus menjadi trendsetter, dan sekarang terkini kita sedang melakukan program Gudang Makanan Selangor pula. Dan kita harap negeri-negeri lain dan juga kerajaan boleh bersedia dengan contoh ataupun model
yang sedang Selangor bawa uh, ke yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat dan juga kepada negara ini sendiri supaya kita dapat bersedia. Jika terjadi apa-apa, terjadi COVID ataupun terjadi pandemik ataupun terjadi seperti isu geopolitik yang ada sekarang, we are ready. Kita bersedia dan kita mempunyai daya tahan dan juga daya saing untuk kita untuk terus bertahan dari segi keterjaminan makan. Okey, kita pernah melalui fasa yang sangat sukar iaitu COVID pandemik. Dan apa pengajaran paling besar yang PKPS dapat ataupun ilmu paling besar yang PKPS dapat ketika pandemik yang menjadi asas ketahanan hari ini? Kalau saya boleh tambah soalan Din, bagaimana pengajaran COVID-19 itu boleh diguna pakai dalam konteks hari ini di mana kita menghadapi isu keterjaminan makanan? Perkara paling besar yang kita belajar dari PKPS kita belajar ialah kita tidak boleh bergantung pada bahan import. Perlunya kita bersedia dari segi industri huluan ataupun dari segi manufacturing ataupun dari segi production. Iaitu kita tak boleh bergantung. Jika satu hari, contohnya sekarang ni, Selat Hormuz ditutup. Ditutup. Kita ada masalah baja, kita ada masalah tenaga. Jadi apakah peranan kita? Kita perlu bersedia dari segi makanan. Kita perlu sedia dari segi keterjaminan makanan. Contoh, PKPS ataupun Negeri Selangor kita dah bersedia untuk menyediakan stok makanan untuk dalam tempoh masa 1 bulan. Jika terjadi apa-apa, pandemik ke, jika terjadi dari segi ketegangan geopolitik sekarang ke di mana-mana sahaja dalam dunia, Selangor bersedia. Dan sekarang kita dalam proses untuk meningkatkan pula dari segi simpanan gudang makanan Selangor itu. Daripada 1 bulan ke 3 bulan. Sebab apa? 1 bulan ke 3 bulan? 1 bulan mungkin hanya untuk gangguan dalam bentuk skala kecil. 3 bulan, dia akan menyebabkan kita boleh bersedia as a buffer untuk kita bersedia untuk menerima impact lagi besar dan juga untuk kita bersedia untuk mendapatkan makanan-makanan yang lain daripada luar negara ataupun kita menjadi salah satu platform untuk pengeluaran makanan kita sendiri. That's why sekarang ni PKPS sendiri, kita sedang menuju ke arah kita dah nak cuba untuk mengurangkan pergantungan kepada pembelian beras daripada luar. Kita sedang melihat ke arah ke kawasan utara Selangor di Sekincan, kita sedang melihat ke arah Sungai Besar, macam mana kita untuk kita terlibat dalam industri padi pula sekarang ni. Di mana kita dapat melihat sebelum ni pengeluaran padi di kawasan utara Selangor hanya seluas ataupun sebanyak 3.5 tan per hektar. Setelah kita cuba pada tahun lepas dengan kaedah yang baru, dengan pemodenan, dengan menggunakan kaedah GIS Geographical Information System, yang mana kita tahu dari segi teknologi moden ini penting. Sebab kita dapat lihat dari segi pandemik, perlunya data dan juga teknologi untuk kita dari segi precision farming supaya tidak ada pembaziran dan juga ketirisan dari segi teknologi. Kita dapat lihat dari segi padi tu kita berjaya tingkatkan daripada 3.5 juta 3.5 tan per hektar sekarang dah jadi 7.5 tan. Kalau mengikut Menteri KPKM, kalau 7 tan per hektar je kita dah boleh ekspor. Kita boleh ekspor kita punya hasil beras. So di situlah peranan PKPS. So kita bila apa yang dapat kami belajar, negeri Selangor belajar, pelajar Malaysia dapat belajar daripada isu pandemik, isu ketegangan geopolitik ni. Satu, kita tak boleh yakin, kita tidak boleh terlampau percaya, kita tidak boleh terlampau bergantung kepada import. Ya. Kita tak boleh bergantung pada import. We need and tiada kompromi dalam self-sufficient ataupun self-reliance. Kita tidak boleh bergantung pada orang luar. Kalau keadaan sekarang, contohnya kita ambil daripada Thailand, kata apa? Kita ambil ayam. Kita ambil daripada India, kita ambil bawang. Daripada India, kita ambil lembu, daging. Bila kadar logistik meningkat, dan terjadi krisis, habis. Tapi bila kita dah bersedia, contohnya sekarang PKPS, kita dah bersedia. Kita dah tahu. So, kita ada sediakan ladang lembu daging untuk kita gunakan di dalam negeri. Kita juga ada kita dalam pembinaan ladang tenusu untuk kita sediakan jika terjadi apa-apa, at least susu kita tidak kehilangan bekalan. Kita tak perlu import daripada Australia, kita tidak perlu import daripada luar negara. Dan kita juga bersedia dari segi padi, dari segi beras. Di mana jika terjadi apa-apa, kita tidak perlu terlampau bergantung kepada Thailand untuk kita bawa masuk. Jadi di situlah pengajaran yang kita dapat belajar. That's why mandat daripada kerajaan negeri, PKPS, you need to be ready, you need to be prepared untuk jaminan keterjaminan makanan untuk rakyat negeri Selangor khususnya dan Malaysia aman. Okey, dalam konteks pengurusan pentadbiran PKPS dah establish. Tapi bagaimana sokongan daripada pemain-pemain sektor keterjaminan makanan ni? Kesediaan mereka juga untuk membantu support PKPS bagaimana pula tu? Dari segi pemain-pemain luar, actually kita mempunyai hubungan yang baik dengan pemain-pemain luar, especially dengan
Pertanian dan Keterjaminan Makanan, which we are very much supported by them untuk program-program seperti yang telah kita laksanakan untuk pembangunan ladang-ladang tanaman kontan yang contohnya macam sayur-sayur yang hanya memerlukan 2 bulan ke 3 bulan, bende, kemudian dari segi cili. We get a very much good support daripada mereka. So saya tak merasakan yang ada apa-apa isu berkenaan dengan support system daripada Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan ni, especially daripada federal, dan kita juga ada hubungan yang sangat baik dengan KKDW di mana mereka juga memberikan support kepada kita dari segi pembangunan yang high impact, pembangunan tanaman high impact value ni, iaitu contohnya pembangunan jagung bijian. Disuruh kita bangun jagung bijian kerana kita tahu jagung bijian ni 60% adalah terdiri daripada makanan ayam yang menyebabkan harga ayam naik. That's why ada support daripada KKDW, okay, you buat jagung bijian. Daripada KPKM, okay, you buat tanaman kontan. So dari segi situ, dari segi ekosistem dia, dengan pemain-pemain industri, with the support from the federal agency, is intact dan tersusun, dan kita bersedia untuk melangkah lebih jauh dengan mereka. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini mengenai isu keterjaminan makanan, dan banyak lagi yang kita akan bincangkan bersama Datuk Muhammad Khairil kembali selepas ini. Saya pilih Unify Business. Mereka ada penyelesaian untuk kejayaan yang lebih jelas. Unify G Business Mobile, majukan saya. Go Bukit, uruskan segalanya. Internet grade perniagaan, meluaskan rangkaian. Solusi pemasaran digital, melebarkan capaian. Layanan prioriti, menyenangkan lagi perniagaan. Perkembangan digital meningkat pantas dengan program Impact Biz. Tingkatkan perniagaan anda dengan Unify Business hari ini. Herbal Essences, rasakan diri anda tenang di alam semula jadi dengan pati mawar sebenar tanpa parabens, menutrisi dengan mendalam untuk rambut sehingga 2 kali lebih lembut dan menggoda. Cuba Herbal Essences. Sekali lagi aku muncul di tempat yang menjadi saksi. Masa lalu menghantui diri. Uncle lah satu-satunya suami pertama dia. Hari pertama, Uncle bawa Emma tu masuk rumah. Abah kamu dah berani main mata dah dengan perempuan tu. Disebabkan Emma tu benci pada Uncle. Emma tu sanggup bunuh Mak. Abang, Cik Ma pernah nak cuba bunuh abang ke dulu? Adakah ini kebenarannya? Sujud terakhir Encik Norman, Rabu dan Kamis, 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Kembali lagi kita bersiaran dalam Awani Pagi bersama saya Syarudin Mustafa dan rakan setugas Azlina Riah Abdullah. Hari ini, pagi ini, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif PKPS, Datuk Muhammad Khairil, yang membincangkan mengenai isu keterjaminan makanan. Tadi, sebelum berehat, kita ada berbincang mengenai gudang makanan Selangor yang saya fikir, Datuk, sangat penting dan sangat signifikan dalam konteks hari ini. Jadi, gudang makanan Selangor, peranannya saya lihat sebagai jantung kepada keterjaminan makanan di negeri ini. Boleh Datuk panjangkan penjelasan mengenai gudang makanan Selangor? Okay. Gudang makanan Selangor. Okay. Gudang makanan Selangor ni bermula berdasarkan daripada inisiatif dan mandat daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Kerana mengambil pelajaran daripada COVID-19, di mana kita tengok pada masa itu rakyat dah mula panik, semua mula berkata bahawa kita mungkin hanya bekalan makanan sebanyak 3 bulan je kita ready sebab kita punya disebabkan oleh pandemik, beras tidak dapat masuk, tak dapat masuk daripada Thailand, tak dapat masuk daripada beras import kita semua tak dapat masuk. Jadi selepas reda COVID apa semua, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dia kata PKPS, you need to do something, kita perlu wujudkan gudang makanan Selangor. Supaya if anything at all yang happen dari segi pandemik, daripada perang, kalau daripada bencana, banjir, tanah runtuh atau apa, kita ada stok makanan yang tidak akan putus untuk rakyat negeri Selangor. Mana sampai tahap macam tu, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kita berfikir berkenaan dengan rakyat. Dan dapat dilihat pada masa itu PKPS kita pun terus mengambil langkah proaktif. Kita berbincang, kita pergi ingin melihat model-model yang ada di dalam dan di luar negara. Macam mana kaedahnya gedung makanan Selangor ni akan dapat dilaksanakan. Dan sadly, kita dapat lihat di Malaysia masih belum ada model yang benar-benar boleh kita pakai dari segi gudang makanan Selangor ni. Ada bukit dari kecil, daripada Bukit Bernas ada buat sikit simpanan, tapi secara holistiknya masih belum ada.
Dan PKPS telah mengambil satu langkah yang agak radikal, iaitu kita dah mulakan dengan kita buat penyimpanan sebanyak 1 juta tan beras untuk mencukupi simpanan untuk 1 bulan dari bentuk gudang makanan Selangor untuk rakyat negeri Selangor. Dan kita juga telah mengambil langkah untuk kita menyediakan 1 juta kilo daging untuk kita simpan untuk daging lembu untuk kita simpan untuk simpanan rakyat untuk rakyat negeri Selangor. Dan kita buat stok simpanan ini dengan bantuan-bantuan dengan kerjasama daripada syarikat-syarikat yang berminat untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri, dengan JLC kerajaan negeri. Dan alhamdulillah sekarang stok-stok dia telah ready dan kita berada dalam tahap 1 bulan ke 1.5 bulan simpanan bekalan makanan. Dan seperti awal tadi saya dah jelaskan, kita sekarang dalam proses untuk kita tingkatkan kepada daripada 1 bulan ke 3 bulan untuk gudang makanan Selangor ini. Dan kita sedang aturkan dengan kaedah penyimpanan ni first in first out. Okay? Gudang makanan ni boleh kita umpamakan seperti kita dapat PKPS dapatkan, kita simpan dan kita keluarkan. Jika terjadi apa-apa, kita akan keluarkan. Dan kita juga menggunakan sistem first in first out. Seperti yang kita tahu, kalau beras ni kita simpan, dia akan jadi berbubuk, dia akan rosak, daging akan rosak. That's why jika tidak ada apa-apa bencana, tidak apa, kita akan teruskan dari segi first in first out, dari segi penjualan. Tapi bukan penjualan secara komersial, kita akan buat penjualan menerusi platform-platform kita, iaitu menerusi Ehsan Mart, melalui jualan Ehsan Rahmah, iaitu 30% harga lebih murah daripada harga semasa. Dan stok itu akan berganti dan pada setiap masa, pada tiap-tiap masa, setiap satu-satu masa ni 1 juta tan beras, 1 juta kilo daging akan sentiasa tersedia untuk kegunaan rakyat negeri Selangor. Mesejnya sangat jelas. Rakyat Selangor tak perlu panik. Tak perlu panik. No need to panic. Jangan panik. Jangan panic buying. Jangan kelang kabut kerana PKPS ataupun Selangor kita sentiasa sedia untuk rakyat negeri Selangor. Datuk, mengenai stok tu, pemilihan stok sebenarnya, adakah pemilihan tu dibuat sekadar terbatas kepada beras ataupun daging sahaja, ataupun mungkin dia akan bertambah dari semasa ke semasa untuk keperluan rakyat di negeri Selangor? Saya suka soalan tu sebenarnya, Puan. Sebenarnya actually kita sedang bergerak untuk melihat beberapa stok yang akan kita tambah selepas ini. Seperti kita akan tambah stok ikan, kita akan tambah stok simpanan dalam tin, dan kita akan juga buat stok berkenaan dengan makanan-makanan retort yang senang hanya dihangatkan, dipanaskan dan terus boleh digunakan. Semua itu adalah antara projek-projek ataupun produk-produk yang akan kita lihat untuk kita masukkan dalam program gudang makanan Selangor. Sebab kita tahu kita tak boleh terbatas dengan hanya karbohidrat dan juga hanya kepada protein semata-mata yang berlandaskan kepada dua program ni, dua barang-barang ni. So kita dalam proses untuk menambahlah, dan itu juga di dalam terlibat juga di dalam rancangan masa depan kita, iaitu rancangan SEED 2030 kita, iaitu daripada 2026 hingga 2030. Gudang makanan Selangor juga terdiri daripada salah satu daripada cabang 5 pilar kita yang terkini untuk kita masukkan bawah keterjaminan makanan SEED 2030. Okey, Datuk sebut pasal SEED 2030, mungkin Datuk boleh jelaskan lagi lah, kita mungkin tidak beberapa memahami ataupun dengan terperinci mengenai SEED 2030. Mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit mengenai ini. Okey. SEED 2030 ni adalah planning di mana kita dapat melihat kita telah melalui beberapa tahun yang penuh dengan cabaran, iaitu dari segi COVID. We managed to counter everything, dan kita dah melalui pada tahun hingga tahun 2025. Dan untuk tahun 2026 hingga 2030, PKPS come out with a strategic planning di mana kita akan berubah atau transform daripada konvensional pertanian kepada agribusiness yang akan lebih, orang kata apa, mendunia. Bukan hanya terlibat secara di dalam lokal ataupun domestik semata-mata. That's why salah satu cabang yang terdapat di dalam SEED 2030 ialah Ehsan Go Global. Di mana kita tak nak confine diri kita dalam Selangor semata-mata ataupun dalam domestik semata-mata. Kita nak melangkah keluar, dan di mana tempat kita tahu dan kita dapat tahu jika melibatkan industri hiliran, especially bila kita ada melibatkan tukaran wang asing, kita penjualan ekspor ke luar negara ni, dia akan mendapat pulangan yang lebih, di mana itu akan PKPS pulangkan ataupun kerajaan negeri Selangor pulangkan kepada rakyat dalam bentuk subsidi makanan dan juga program-program jualan yang akan kita pulangkan balik kepada rakyat dengan planning 2026 hingga 2030, iaitu SEED 2030. Kita bercakap mengenai agribusiness sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi, dan mungkin kita berada di sini, Selangor Fruit Valley juga adalah hub
untuk agrobisnes. Jadi mungkin apa perkaitannya dengan apa yang Datuk perkatakan mengenai ekspor ke global dan sebagainya? Okay, Selangor Fruit Valley ni sebenarnya pada dulu dia hanya satu tempat yang kita hanya buat sebagai tempat just simple tanaman, kita tengok untuk kegunaan domestik, kegunaan lokal. Tetapi bila terjadi isu COVID, kita nampak di dalam plan yang awal tahun 2020 hingga 2025 PKPS itself, kita ada untuk penggunaan tanah yang maksimum dan optimum. So Selangor Fruit Valley ini yang mempunyai keluasan sebanyak 1,000 hektar ataupun 2,500 ekar tanah, kita gunakan secara sepenuhnya untuk kita pengeluaran produk-produk pertanian yang akan kita pasarkan ke luar negara. Contohnya, nangka J33 kita, nenas yang banyak orang suka manis. Kemudian kita juga ada pengeluaran-pengeluaran jagung bijian yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga ada pengeluaran-pengeluaran dari segi ikan yang akan kita guna untuk kita ekspor dari segi kegunaan domestik dan juga kegunaan lokal. So, dan di Selangor Fruit Valley ini sendiri adalah kita gunakan sebagai tarikan produk agrotourism. Yang mana kita lihat pada setiap minggu, sekurang-kurangnya 1,000 orang akan berada di sini. Ya, akan ada di sini. Kerana, yalah, kat sinilah tempatnya kita nak lari daripada kesibukan kota dan kita nak sambil duduk di bawah pokok-pokok sambil makan buah-buahan kan. Jadi di sinilah tempatnya yang sangat sesuai dan saya pun nak galakkanlah kalau sesiapa yang berminat nak tengok pokok-pokok di luar daripada kawasan bandar, sila datang. Di sini ada musangking juga. Di sini bukan saja ada musangking, kita ada blackthorn, kita ada IOI, kita ada D24. Hanya namakannya, makanan yang berasal daripada Asia ataupun Malaysia Semua di sini. ada di sini. So jangan panik, semua ada di sini. Selangor sedia, SAB sedia. Ya, Datuk, kita bercakap mengenai buah-buahan dan sebagainya, jangan panik dan sebagainya. Tapi sebenarnya realiti semasa kita tidak sebenarnya kita perlu juga bersiap sedia dengan sebarang perkembangan semasa yang berlaku dalam negara kita. Dan mungkin pada pandangan Datuk, kita bercakap dalam konteks negara menghadapi isu keterjaminan makanan dan sebagainya, dengan perkembangan semasa penutupan Selat Hormuz dan sebagainya, kita perlu juga panik dan bersiap sedia pada masa yang sama. Jadi bagaimana PKPS sekali lagi memberi jaminan bahawa ini semua boleh ditangani dengan persediaan-persediaan yang dibuat oleh PKPS ni, Datuk? Kita boleh bersiap sedia, tapi kita jangan panik. Kalau kita panik, kita tak boleh buat decision dengan tepat, kita tidak boleh buat persediaan dengan tepat. Kita perlu bersiap sedia, tapi kita tidak boleh panik. Jadi PKPS mengambil peranan untuk memberitahu kepada rakyat bahawa tidak perlu panik buying. Tidak perlu panik kerana bahan makanan untuk negeri Selangor especially-nya adalah mencukupi. Seperti yang kita terangkan tadi, kita ada gudang makanan Selangor yang mana kita dah jangka dan kita telah dapat melihat bahawa we fears that something might happen. Mungkin tidak secara pandemik. Dan kita pun tak menyangka bahawa akan terjadi ketegangan geopolitik di Selat Hormuz sampai ditutup dan ada masalah krisis tenaga dan juga krisis makanan. Sebab kita lihat, especially bila Selat Hormuz ditutup, baja akan efek. Kan? Baja akan jadi masalah. That's why juga di mana betapa pentingnya sekarang ni kita melihat, mungkin selepas ini kita dapat lihat dari segi pertanian, perlunya penggunaan precision farming. Precision farming. Kalau kita mungkin ada yang ada background berkenaan geographical information system, di mana kita dapat melihat setiap keperluan tanah ni memerlukan nitrogen, fosforus dan kalium untuk tumbuh serang pokok. Dan seperti kita tahu, urea ada salah satu part di dalam baja itself. Dan bila penggunaan geographical information system ni, iaitu dari segi precision farming, kita dapat lihat sebenarnya setengah kawasan tu tidak perlukan baja pun. Kerana dah mencukupi dah baja tu. Mungkin untuk tempoh 1 tahun, 2 tahun. Tapi bila kita tidak tahu keadaan tanah, kita tidak ada data yang tepat, kita tidak mengetahui bahawa kawasan itu dah penuh dengan baja dan tidak perlu ditambah baja lagi, kita akan panik. Dan pokok ni kita tetap kena bagi baja, kita kena bagi baja juga ni untuk tahun ni. Dan harga baja terus meningkat dan terus meningkat kerana isu ketegangan dekat Selat Hormuz. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya sarankan, jangan panik, bekalan mencukupi, makanan mencukupi. Yang kedua, sila kalau dapat kita perlu beralih kepada precision farming. Kita kena start guna geographical information system. Kita kena gunakan remote sensing, kita gunakan data satellite, kita kena gunakan data hyperspectral punya data untuk kita lihat dari segi
spektrum warna yang mencerminkan penggunaan baja ni. So kita dapat tahulah bahawa kawasan ni sebenarnya tak perlu baja dah. Okey. Jadi kita hanya perlukan tumpukan kepada tanah-tanah yang lain. So mungkin setiap tahun kita baja 1000 hektar. Bila kita dah ada data tu mungkin kita hanya perlu baja 500 hektar je. So kita tak perlu bergantung kepada baja yang terlampau besar. Dan itu akan boleh menyebabkan kita punya penggunaan dan juga dari segi perbelanjaan kita tidak terasa sangatlah bila terjadi ketegangan geopolitik Selat Hormuz ni. Dari segi individu itu sendiri, Datuk, bagaimana kita perlu membuat persediaan untuk menghadapi krisis seperti ini? Kalau mungkin dari segi kerajaan, dasar dan sebagainya, itu perlu juga kita perhatikan. Tapi dari segi individu itu sendiri, bagaimana untuk kita berhemat dan juga berjimat cermat dan juga cukup persediaan untuk hadapi krisis ni? Okey, dari segi individu personal, kita tahu dari segi personal kita susah untuk kita laksanakan. Namun begitu, bagi saya kita dapat tengok jika ada keperluan barulah kita bergerak keluar. Jika tidak, kita still perlu gunakan kaedah semasa pandemik atau COVID dulu, kita just stay at home lah. Jangan keluar kerana kita tahu krisis kali ini bukannya melibatkan krisis penyakit, melibatkan krisis tenaga. Dari segi minyak kurang, dari segi dan kerajaan pun dah announce kita punya minyak hanya mampu bertahan sampai bulan 5. Kita tak tahu lagi apa yang akan terjadi selepas ni. So kita dah kena ada mindset. Namun begitu, sekali lagi saya nak tekankan juga Puan Tuan Syarudin dan juga kepada penonton, please jangan panik. Kerajaan sentiasa bersedia dan berfikir untuk membantu rakyat dan macam mana untuk menyelesaikan masalah ini. Dan itulah yang sedang kita laksanakan sekarang. Bagaimana sinergi hubungan PKPS dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan di peringkat federal itu sendiri? Dari segi sinergi PKPS itself, iaitu kerajaan sebagai wakil kepada kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, kita tidak ada masalah. Sentiasa we get a full support daripada KPKM. Saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Mohamed Sabu dan juga kepada KSU Kementerian Pertanian kerana sentiasa memberi peluang kepada PKPS untuk kita melaksanakan program-program yang terletak di bawah KPKM untuk kita laksanakan di bawah Negeri Selangor dengan perbelanjaan dan juga bajet-bajet yang telah diperuntukkan kepada kita. So itu adalah support-support yang kita perlukan untuk Negeri Selangor dan PKPS sentiasa bersedia untuk melaksanakan mandat dan juga projek-projek ataupun inisiatif-inisiatif yang diberikan kepada federal kepada kerajaan negeri. Baik, begitu menarik sekali diskusi kita hari ini mengenai isu keterjaminan makanan dan kita dah menghampiri penghujungnya. Kita mengucapkan terima kasih. Banyak yang kita belajar daripada diskusi ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Datuk Muhammad Khairil. Kita jumpa lagi. Saya Azlina Ria Abdullah. Dan saya Syarudin Mustafa. Bye-bye.